Inilah yang dikatakan sebagai fahaman takfiri, mengkafirkan orang yang telah Islam. Bapak umat Melayu semua, umat Islam semua ni kita nak sayang kan? Adik, sekarang ni kan dek, kita kesian anak-anak kita orang-orang Islam lah. Jauh sangat dengan agama kan. Jadi kita ni tahulah merah tu dia tidak lagi berperanan untuk umat Islam kita. Kita kena selamatkan umat Islam kita. Umat Islam saja. Ya. Melayu pun tak ada. Melayu pun tak ingat dah agama ni. Memang tak ada. Tak tahulah dia tahu mengucap kita. Siapa yang tak pandai mengucap ni? Kalau kita melihat video secara keseluruhan, beliau sedang bercakap tentang musuh politiknya yang disebut sebagai merah. Merah tak boleh diharap untuk menjaga agama. Merah tak boleh diharap untuk menjaga bangsa Melayu. Siapa yang bawa bendera merah tu? Tak lain dan tak bukan Pakatan Harapan lah kan? Dalam Pakatan Harapan, ada orang Islam dan ada yang belum Islam. Kalau dikatakan tak pandai mengucap itu orang bukan Islam, itu biasalah. Sebab mereka belum Islam, memang tak mengucap. Tapi kalau tuduhan tak pandai mengucap itu ditujukan kepada orang Islam, maka ini bahaya. Inilah yang dikatakan sebagai fahaman takfiri, mengkafirkan orang yang telah Islam. Kalau tak pandai mengucap tu maknanya meragui akidah saudara se-Islam. Tak pandai mengucap bagaimana nak jadi orang Islam, Masya Allah. Hati-hati. Fahaman ini sangat berbahaya. Kalau nak memperjuangkan Islam, perjuangkanlah. Terangkan apa Islam yang nak dibawa tu. Jangan mempelekehkan orang lain. Jangan anggap orang yang tak masuk parti awak tu, mereka kurang Islam atau tak Islam. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala sendiri melarang kita menganggap diri kita lebih baik daripada orang lain? Awak sebagai pejuang Islam mesti tahu. Surah An-Najm ayat 32, Allah berfirman, "Fala tuzakku anfusakum huwa a'lamu bimanittaqa." Jangan kamu membersihkan diri kamu, mensucikan diri kamu, menganggap kamu itu bersih, suci, baik. Sedangkan Allah lah yang lebih mengetahui siapa yang bertakwa. Huwa, iaitu Allah, a'lamu bimanittaqa, lebih mengetahui siapa yang lebih bertakwa. Jadi berhati-hati, jaga mulut, jaga lidah. Dibimbangi, kita bersemangat nak memperjuangkan Islam, tapi dengan satu sikap sombong, rasa diri kita baik, rasa orang lain itu tak tahu apa. Dengan sikap yang sedemikian menyebabkan segala titik peluh kita sia-sia. Allah bukan melihat kepada slogan, Allah bukan melihat kepada jenama, tapi Allah melihat kepada amalan dan keikhlasan. Amal berbukit-bukit pun kalau tiada keikhlasan, tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Berhati-hati.